Amaran bagi siapa yang gadai emas untuk tambah emas. Okey, ramai yang sangka inilah jalan pintas untuk cepat kaya dalam pelaburan emas. Nampak macam bijak, gadai emas dapat duit. Kemudian beli emas lagi. Tapi hakikatnya ini boleh jadi jalan terpantas untuk kita gali lubang keuangan sendiri. Liza nak kongsikan ilmu pada Tuan Aziz Ali tentang kenapa strategi gadai emas ni sebenarnya sangat-sangatlah berisiko. Okey, yang pertama, emas ni memang bertambah, tapi hutang kita juga akan bertambah dalam masa yang sama. Ramai nampak gadai emas makin banyak, tapi lupa komitmen bulanan kita juga makin lama makin besar. Yang kedua, charge upah simpan kita akan kena bayar setiap bulan. Walaupun harga emas tak bergerak banyak, lama-lama keuntungan kita habis sebab kena bayar kos upah sahaja. Yang ketiga, kalaulah harga emas ni jatuh dan pinjaman kita gagal ditebus, emas tersebut akan direlong. Akhirnya, emas kita akan hilang, tapi hutang kita masih ada dan silap hari bulan, kita kena sikris. Yang keempat, tekanan hutang ni boleh buat seseorang terganggu dan buat keputusan yang salah. Bila harga emas naik, mula plan untuk buat overlap dan tambahkan lagi hutang. Semua sebab terlalu tertekan nak selamatkan emas daripada kena lelong. Dan yang kelima, strategi ni boleh cipta cycle yang sangat bahaya. Gadai, beli lagi. Gadai, beli lagi. Sampai tak sedar sebenarnya kita sedang menjerut leher sendiri dengan hutang dan komitmen yang baru. Sebab itulah pada Fiza, kalau betul kita nak tambahkan emas, buat cara yang lebih selamat. Iaitu kita beli guna duit lebihan, bukan guna duit hutang. Kalau belum mampu beli banyak, mulakanlah saja secara sedikit demi sedikit secara konsisten ikut pada bajet poket. Di Public Gold pun ada kemudahan untuk kita mula simpan emas senilai RM100 saja. Dan kalau ada bajet yang lebih besar untuk kita terus memiliki emas fizikal seperti 100 gram gold bar yang macam dekat tangan Fiza ni. Hanya perlu daftar akaun secara percuma ataupun tuan-puan boleh isi saja borang siap dekat bawah tu untuk Fiza bantu sebaiknya.